lihat dia punya senarai dia lah ya. Baik, saya pilihkan file dulu kejap. Okey, Hormozi content business.pdf. Okay, saya ambil yang inilah. Saya ambil satu contoh, ambil satu artikel ni dalam PDF. Benar boleh record voice dan transcribe teks ke? Ya, boleh. Boleh Mawar, boleh. Makna kalau kita ada minit mesyuarat ataupun kita ada self record apa benda yang kita nak record, kita just cakap sahajalah, sistem dah boleh hasilkan. Tengok, okey, ini satu file PDF. Kalau kita nak masukkan sumber lain, just kita tambahkan sahajalah dan kemudian pilihlah jenis-jenis apa yang kita nak. Sama ada file PDF, markdown, audio dan gambar seterusnya, Google Drive, link, source YouTube ataupun copy text lah. Alright, so dalam kes ni saya ambil satu sahaja dalam ni. Okay, dan kemudian daripada sini informasi yang kita masuk ni dan kita minta lah apa LM tu nak buat lah. Dalam kes ni, ni ada satu benda yang baru, data table. Ini benda baru muncul ni. Nanti kejap lagi saya nak tengok apa benda boleh buat. Okay, yang kita buat yang paling senang-senang dululah, yang cepat proses. Antaranya kita boleh gunakan dia dulu buat kita mulakan dulu paling senang, kita buat mind map. So, ini satu file Hormozi Context Business ni. Okay, apa benda dia ni? Okay, mari saya keluarkan dulu. Slide boleh juga. Kalau dia menyokong PDF lah. Kalau PowerPoint saya rasa macam tak boleh. Kena tukarkan kepada PDF. So, boleh pakai PDF converter lah untuk perkara tersebut. Okay, ini anda boleh baca dekat bawah ni. Bila anda nak upload, nanti anda tengok PDF, text, markdown, audio, dokumen dan seumpama yang seperti dinyatakan kat sini. Kalau tak boleh, apa nak buat? Kalau file slide tu, tukar je lah pada PDF. Macam mana nak tukar? Awak pergilah kat sini. Kalau dekat Google ni, awak type sahaja kata kuncinya PowerPoint to PDF.